Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah saya Puan Siti Nur Anis binti Muhammad Afandi serta rakan-rakan sekelas saya. Nama saya Siti Aisyah Nabila binti Mak Said dan nombor matrik saya C22B0706. Hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Pemerkasaan Nilai Ketauhidan dan Tanggungjawab Insan dalam puisi doa karya A. Samad Sa'id yang berdasarkan teori ketauhidan dan persuratan baru. Untuk pengenalan, puisi doa karya A. Samad Sa'id ini ialah sebuah karya yang memperlihatkan keinsafan rohani serta penyerahan total seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam kajian ini, saya meneliti puisi tersebut melalui dua teori utama, iaitu teori ketauhidan dan teori persuratan baru. Kajian ini bertujuan untuk menyingkap nilai ketuhanan dan tanggungjawab insan dalam konteks sastra Islami. Bagi tema puisi ini, puisi doa mengangkat tema ketundukan insan kepada Tuhan dengan penuh keinsafan dan pengharapan. Ia mencerminkan nilai ketauhidan dan yang mendalam serta menyelahkan tanggungjawab rohani seorang hamba terhadap penciptanya. Hasil daripada kajian ini, beberapa dapatan utama telah dikenal pasti. Yang pertama, puisi ini menggambarkan dengan jelas nilai tauhid, harapan dan keinsafan seorang hamba. Yang kedua, ia menonjolkan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga pula ialah puisi ini menepati prinsip karya yang berilmiah dan berakhlak yang digariskan oleh teori persuratan baru. Untuk menyokong analisis ini, dua kerangka teori telah digunakan. Yang pertama ialah teori ketauhidan yang menekankan hubungan rohani di antara manusia dan Tuhan. Fokus utama teori ini ialah akidah yang benar dan keinsafan diri sebagai asas kehidupan seorang Muslim. Dan yang kedua ialah teori persuratan baru yang diperkenalkan oleh Profesor Datuk Dr. Shanun Ahmad. Teori ini menekankan bahawa karya sastra mesti mengandungi ilmu, taklif dan adab. Ia menolak karya yang hanya bersifat hiburan semata-mata dan menuntut agar karya sastra memberi manfaat dan panduan kepada masyarakat. Berikutnya, dalam kajian ini, saya telah menggunakan 3 pendekatan analisis. Yang pertama, analisis kandungan, iaitu untuk memahami simbolis dalam puisi doa serta cara A. Samad Sa'id menggambarkan harapan dan pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Dan yang kedua pula ialah pendekatan teori ketauhidan, iaitu meneliti bagaimana puisi ini mencerminkan akidah yang benar dan perhambaan kepada Allah. Dan yang ketiga pula, pendekatan teori persuratan baru, iaitu menilai bagaimana puisi ini memberi kesan kepada masyarakat dari segi ilmu dan tanggungjawab rohani. Untuk bahagian penutup, saya telah merumuskan bahawa puisi doa ini bukan sahaja sekadar puisi biasa, tetapi ianya syarat dengan nilai ketauhidan yang mendalam dan tanggungjawab insan sebagai hamba Allah. Ia mencerminkan ciri-ciri karya sastra yang memberi pencerahan rohani dan intelektual selaras dengan prinsip teori ketauhidan dan persuratan baru. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.